Keseimbangan badan dan cara kita berdiri memang penting. Kalau kita tak jaga kedua-dua ni, senang saja orang nak tolak atau tarik kita. Tak percaya? Lihat ujian ni. Sekarang Yuan akan serang Azhar. Kalau Azhar berdiri sambil lewa saja, senang kalau Yuan nak tolak dia. Tapi sekarang Azhar akan berdiri dengan cara yang betul, iaitu kakinya dijarakkan, satu kaki menghala ke arah penyerang. Bahagian tepi badan pun dihalakan ke arah penyerang dan lutut bengkok sedikit. Okey, sekarang Yuan nak tolak macam mana pun takkan jatuh. Memanglah kita tak akan berdiri macam ni sentiasa, tapi kalau kita rasa was-was terhadap seseorang, lebih baik kita bersedia dan jaga imbangan badan dan juga cara kita berdiri. Grounding juga penting. Ini dapat menghalang orang daripada mengangkat kita dengan mudah. Grounding tu apa? Itulah menghalakan seluruh tenaga kita ke dalam tanah. Ini dapat memberikan kita kekuatan dan menjadikan badan kita lebih berat. Lihat ni. Sekarang Azhar akan angkat Yuan dan Yuan akan halakan seluruh tenaga dia ke atas dan meringankan badan dia. Senang saja Azhar nak angkat. Okey, sekarang Yuan akan menghalakan seluruh tenaga dia ke dalam tanah dan menjadikan badan dia berat. Susah sangat Azhar nak angkat. Cara kita berdiri dan berjalan pun penting. Janganlah kelihatan seperti mangsa. Kalau kita berjalan dengan badan yang bongkok, tak bermaya, mata pandang ke bawah saja, orang akan rasa senang nak ambil kesempatan terhadap kita. Tapi kalau kita berjalan dengan badan yang tegak, gaya yang yakin dan pandang ke sekeliling, nanti orang akan rasa, tak boleh main-main dengan dia ni.